JCKL Kala Merah. Oh, yes. Itu lawa. Yes. Lawa. Tu barang collab kat, barang collab kat. Yeah. KL collab So aku dengan Peak. PKL. Aku punya kriteria JC tu kat mata aku lah. Dia lawa, okay, design lawa, okay lah bagi aku tengok lawa. Tapi dia ada barang dia ada elemen dia ada cerita dia. Macam JCKL tu kan ada peta KL apa semua. Detail lah, ada detail. Ni yang mana? Yang third kit yang baru launch ni lah. Merah. Yang merah tu. Yang tu memang lawa. Sebab dia lagi naik. Aku mula tengok gambar yang first video diorang duk post tu kan. Aku macam, oh okay, JC ni lawa lah, okay lah. Tapi bila aku tengok KL pakai atas padang, dia another level. Tak, saya suka untuk saya katakan perlawanan pertama di mana KL memakai jersey tersebut adalah dibuat oleh saya ketika menentang Buriram. Ya. So saya memang nak abang tu je lah. Ada honor tu lah sebenarnya. Abang dulu buat Abang first dulu lah. Abang lah. Jaga. Awak ingat siapa? Kaki saya dekat ni nak tutup. Baiklah. Abang dia Hang gelak tengok aku kan. Seperti biasa Kuat Bual. Kita ada Kish, kita ada Azwar dan juga Max Skin. Rocker sejati. Awak pastikan awak tak jumpa budak punk kena pukul awak dengan budak punk tu. Budak skinhead kan kalau ikut knowledge tak boleh kawan dengan budak. Awak gelak. Teringat awak macam hidup di zaman tu saja. Teringat kawan saya dia minta modern knowledge tanya. Sebabnya salah outfit saya pakai kasut Converse dengan bootcut masa tu. Adakah Converse warna merah? Bukanlah. Tapi kalau merah pun ada tanda-tanda juga tu. Tapi sebelum kita nak start minggu ni, izinkan saya tanya satu soalan. Apa tu? Where have all the boot boys gone? Tapi bukan skinhead yang nak kita bincangkan pada minggu ni. Sebab kalau kita bincang skinhead pasal knowledge apa semua ni panjang. Panjang sebab semua hidup zaman tu kan. Kalau siapa budak hip hop memang kena pukul. Sebab dia 8 tahun tu, 8 years of aggravation of Eastern Oil. Jangan berani-berani pakai kasut tali kuning ataupun kasut tali merah. Kalau tak tahu maksud dia, jangan berani-berani pakai. Okay. Baik, untuk Kuat Bual pada episod kali ini, Laskar Cinta bukan lain. itu game mana pula? Member memang betul-betul ambil peluang. Aku hang kena episod ni hang prep je lah. Hang prep je. Dan jujur Ahmad Dhani juga. Dia juga macam-macam. Dah 2 minggu lepas, 2 episod lepas prep aku. Ni aku prep. Jangan saya tengok Ahmad Dhani janggut tak apa nak panjang. agak jangan. Tapi dia janggut panjang. Dia ingat kan. Ahmad Dhani tak guna betul. Konsep kat Aziata. Saya tak sempat tengok waktu tu. Sorry, minta maaf sangat lah. Okay. Baik, boleh teruskan agenda kita. Baik. Pada hari ini kita akan bincang tentang banyak perkara dalam musim ini. Dalam musim lepas saya nak sebut juga pasal topik ni, tapi tak kesampaian sebab habis dulu. Banyak kita punya perkara yang terjadi untuk masing-masing dan kita awak nak pergi sujud syukur kat Sepanyol. Ya, banyak. Jadi persoalan utama saya kepada anda semua pada hari ini, saya rasa semua kawan-kawan saya ni dalam perkara ini sealiran dengan saya. Alangkah baiknya kalau kita ada a dream workspace kita. Jadi kita ni bukan kalau penonton-penonton semua masih belum tahu, kita ni kerja kita bukan tradisional. Di mana kerja kita di pejabat kita ataupun office kita ataupun studio kita tu, kita ada meja, ada kerusi seperti orang kebanyakan kan. Tapi tak ada. Memang tak ada dan tak perlu ada pun. Betul lah. Tapi at least saya ada email lah. Email saya ada. Email office saya ada. Saya tak ada. Email office saya ada. Cerita Bram Leo. Itulah Pak Abu, jangan gelakkan orang sangat. No, lupa awak bagi. Tak tengok bagi. Yang penting saya ada email. Jadi ruang kerja untuk kita ni seharusnya berkenaan lah dengan the nature of work ataupun pekerjaan kita.
Jadi pekerjaan kita ni tak perlukan banyak, hanya perlukan internet yang stabil, mungkin perlukan mic dan mungkin perlukan apa-apa benda Laptop yang lah, laptop lah at least. Kadang-kadang memerlukan Itulah VPN. kawan saya yang tak ada apa email kalau tak ada email. Kadang-kadang kita perlukan VPN. VPN Sebab juga. setengah liga tak boleh tengok dekat TV. Ya betul. Saya kena menuntut dengan site di Kelana Jaya juga, macam mana dia dapat broadcast. Okay. Saya nak tanya tentang tempat kerja impian masing-masing. Tempat kerja ni tempat kerja sendirilah. Size dia macam mana, equipment apa yang anda nak ada dalam tempat kerja impian anda ni, office yang macam mana anda nak buka, adakah dia macam studio, adakah juga dia boleh ada cafe kat depan, studio kat belakang ke apa, terpulang. Yang penting dream workspace of yours. Saya nak buka panggung kepada siapa dulu ni? Siapa yang nak jawab dulu? Azwar dulu lah. Awak dulu lah. Saya ke? Awak dulu lah. Awak ni macam lah. Kita buat dulu lah. Macam. Silakan. Saya suka meja ni. Ya, daripada minggu sebelum ni awak dah Saya pernah memang beritahu saya. pandang semacam dah meja. Tak, dia macam ni. Aku memang suka meja yang luas. Meja tu Tak sebelum tu. Adakah hang orang yang perlu dedicated workspace? sebenarnya waktu aku muda dulu, aku beroperasi dengan konsep hot desk. Okay. Apa ayat kau tadi? Waktu aku muda dulu. Ni kalau bahasa lain sikit, abang dulu. Abang dulu. Waktu aku first start kerja dulu, aku banyak buat gaya hot desk. Okay. So Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Dan aku ada satu fasa tu aku suka bekerja di luar. Yang mana aku nak pergi different cafes. Memang ada satu fasa tu waktu aku penulis, aku kerja remote. So bukan sekadar aku pergi different cafes, tapi kadang-kadang tu aku pergi different places. Kadang-kadang aku bosan kan. Sebagai contoh, aku bosan. Ini cerita benar. Dekat time tu bukan Fave, time tu Groupon. Groupon, okay. Time tu lama. saya ada jumpa voucher 2 hours leg massage di Thai Odyssey. Ya, saya pernah pakai juga. Macam tu. Saya pergi Thai Odyssey, saya order 2 jam punya leg massage, saya kerja di situ. Sambil menerima leg massage, saya menulis artikel. Dan mengedit artikel. What a life lah. Pernah aku drive pergi pergi East Coast, pergi Kuantan, just randomly stay there seminggu, bekerja daripada situ. Pergi Thailand, Phuket randomly, kerja daripada situ, pergi Indonesia. So waktu tu aku suka kerja rata-rata. Tapi semakin aku tua, aku still okay with working outdoors. Tapi sekarang ni aku dah mula ada craving untuk aku punya own space. Okay. Dan aku punya dream sekarang ni, ini adalah target aku seterusnya. Mungkin tak tahulah, one of these years aku akan buat benda ni untuk diri aku. Adalah aku nak meja yang aku boleh standing table, dia boleh turun. Itu impian aku. Tapi aku tak nak beli yang bajet-bajet biasa. Aku nak beli the real good, pricey, expensive one yang akan tahan bertahun-tahun. Dan benda tu bagi aku adalah impian aku. Aku suka meja yang besar kerana work desk aku ni akan ada banyak benda. Aku bukan jenis yang kena ada satu laptop, satu ni tak. Aku kena ada macam benda stationery yang aku paling suka tahu apa? Drawing pad. Aku suka drawing pad. Sebab drawing pad ni cukup besar untuk aku nak keluarkan idea. Idea tu boleh ditulis secara besar-besar. Tak payah kecil-kecil, nota semua tak. So a big large table yang boleh convert jadi stand adalah benda pertama. Ergonomic chair. Dalam bilik yang sama kena ada, ini juga dream, masih tidak ada lagi impian, a full coffee setup. A full coffee setup untuk aku nak buat kopi ke apa. Dan juga perlu ada equipment untuk aku nak buat video ke, conference call ke. Settle. Itu saja. Itu saja yang aku nak. Itu tadi anda describe tentang equipment yang anda nak dalam workspace. Kalau kita cakap tentang size macam mana? What's the size we talking about? Size studio ni dah alright dah untuk aku. Okay, size studio ni. Size studio ni is perfect untuk aku. It's perfect untuk aku. Dia boleh jadi maybe 10x10 lah, lebih sikit lah. Around that range is perfect untuk aku. Yang mana dalam ruang ni aku boleh it's not too big yang aku rasa benda terlalu lapang. It is not too small yang aku rasa pemikiran aku ni rasa claustrophobic.
But at the same time dia ada tingkap-tingkap yang aku boleh pandang luar. Itu paling Dan sizing yang tepat untuk aku, mungkin ada 3 setup yang aku sebut tadi. Satu setup just a plain standing desk. Satu lagi setup yang mana ada PC with the curved screen, yang mana ada lampu-lampu studio, yang mana kalau aku nak shoot content ke, aku nak buat apa, boleh buat kat situ. Satu lagi a coffee station with just a nice single seater sofa. Single seater Awak sofa. memang tak mau share ke? Single seater yang aku nak membaca. Boleh duduk atas bangku. Dan memandangkan aku ni adalah salah satu hobi aku yang memang sekarang masih lagi hobi adalah aku collect vinyl records. So sebelah sistem kopi, sebelah individual chair, ada vinyl records untuk bila aku dah stres bekerja, aku boleh pergi duduk, pasang satu record, buat kopi, clear off the head. Ada tak konsep decoration ke apa ke, ataupun just eclectic ataupun aku suka, ini taste aku lepas aku tengok aku ada satu kawan ni, dia punya rumah is fully furnished with a mixture of items. Okay. Dia bukan satu design. Dia ambil semua benda yang individually, bila hang tengok as individual, hang tak rasa benda ni boleh kena. Tapi bila dia mix together, dia jadi perfect. So in an ideal world, aku suka mix those things. Aku tak nak ada satu industrial design ke, satu modern contemporary design ke, tak nak. Japan tu saya banyak tengok kat TikTok sekarang ni. Japan tak ada. Aku suka a mix of different taste and design. Supaya tengok, ni konsep quiche. Memang ini konsep aku. Hang own the konsep. Correct. Baik, agak simple lah. Budin. Lama tak panggil Budin. Aku, yang apa aku impikan lah, dia style garage style. Okay, bermakna kalau garage, betulkan saya kalau saya salah, mesti floor bawah. Ada yang apa tu orang panggil tu? High ceiling. Shutter tu. Ada shutter. Betul, dia kena high ceiling kan. High ceiling, tapi buka je. And then ada beberapa bahagian lah. Maksudnya dalam lebih kurang sizing macam ni. Okay. Ada part untuk memang motosikal aku. Tu antara workspace juga untuk aku. Ada ilham aku dengan motosikal aku ni. Ada tempat untuk aku luahkan perasaan aku dekat art. Untuk aku lukis. Doodle. Saya lupa sebab diploma fine art ni saya yang ni saya suka ni kalau macam ni. Doodle yang macam ni. So satu lagi tempat untuk aku kerja macam biasalah, benda-benda yang berkaitan dengan prep untuk admin lah, kerja-kerja admin lah. Tapi konsep dia tu macam lebih kurang macam ada 3 bahagian tu lah. Ada tiga setup. 3 setup ni lah berkaitan dengan benda yang aku selalu buat, benda yang aku minat. Kalau nak sebut pasal sekarang ni, aku tak boleh nak buat benda tu lah sebab rumah aku memang tak ada space untuk buat benda tu pun. Even sekarang sekalipun aku ada satu bilik kosong, tapi bilik tu pun aku tak dapat nak jadikan lagi sebagai memang workspace aku. Sebab kat situ jugalah kau nak letak barang mainan anak-anak apa semua kan. So aku sekarang tengah tak dapat yang tu pun, aku tengah fikir sekarang untuk adakan tempat yang proper untuk aku buat kerja tu. Sekarang ni kalau apa-apa preparation aku tentang nak buat com ke apa-apa, kalau tak jemput untuk show dia ke, memang aku duduk dekat sofa aku tu je. Aku buka aku punya kurang ideal lah sebab kau duduk pun tak selesa kadang kan. Tapi untuk dapatkan proper tempat tu, adalah setup meja IKEA kecil warna putih tu, tempat duduk je, tu ada buku-buku, tapi still orang kata sekadar ada je, sekadar untuk aku ni je. Memang kalau duduk pun tak best kan. Memang tak rasa lah kau punya feel untuk prep kerja tu. Tapi in future kalau ada rezeki, InsyaAllah masa akan datang, memang itulah setup yang aku impikan. Garage punya, buka shuttle tu, kau masuk motor kau parking, kau turun dari motor, kau dah saya nampak koleksi helmet. Helmet. Sebelah sana ada koleksi aku punya, orang kata ni apa ni, apa, art pieces lah, dengan canvasnya kan. Awak anda selalunya memang doodling lah paling sebab daripada dulu diploma hang fine art kan? Bukan, aku textile. Textile. Tapi kalau bab yang dekat canvas ni aku minat
doodling, and then satu lagi pop art. Pop art. Okay. Dia just macam meniru balik je kan apa yang kau tengok kan. Menginterpretasikan semula. Itu bahasa tepat dia lah. Itu je lah aku rasa dia punya. Aku notice yang antara benda yang suka nak personalize workspace hang ni, mungkin Azwar sama dengan aku, adalah kerana kita masih menyewa. So hang tak boleh nak make permanent alterations kepada sebuah space tu fully mengikut cita rasa hang. Sebab yelah hang memang tak boleh buat benda tu. Tapi aku nak tanya ni, Nafis, sebab aku rasa hang dah mempunyai on tempat the sendiri. way untuk set up tempat. Dah fully set up dah. Bukan fully set up. As for now, banyak anda benda. ada tempat kan? Adakah tempat itu ada. sudah menjadi dream space hang ataupun ada lagi tempat? Sebab sekarang ni dream aku nak ada bilik yang kali hitam. Dah. Sebab aku suka, awak suka sejuk kan? Saya suka gelap-gelap. Saya suka gelap-gelap. Tapi sebab bila gelap ni, dia buat kerja dalam lampu kuning ni, aku rasa benda tu tak sihat. Tapi aku suka buat dalam mood tu. Ya. So sihat dengan suka ni kan benda yang lain. Selalunya benda suka tak semestinya sihat. So macam dia tak sihat, ramai orang tak suka. Tak tu lah. Tak adalah contoh. Tak, tapi itulah aku dah memang bilik aku tu, aku memang cat kali hitam tu yang first kali. Hitam memang hitam betul lah. Hitam matte. Dinding hitam lah. Memang bilik tu kalau siang aku selak langsir sebab tingkap kecil kan. Aku selak langsir, tutup pintu, memang kau akan nampak mood tu gelap je lah. Bilik tu memang itu bilik paling boleh hibernate lah. Kau buka aircon, chill lah. Cuma aku mungkin in future aku kena ada satu ruang lagi, sebab sekarang ni bilik tu dia tak cukup. Bukan, dia tak jadi real working space sebab situlah ada rak baju aku. Aku tak nak. Betul lah. Aku nak dia totally jadi office aku. Even paling-paling pun aku nak macam contoh set katil yang kalau aku nak baring yang macam ke atas sebawah PC. Tu maksimum benda lain. So rak baju semua aku tak nak. Tapi susah lah, kau bukan rumah kau ada 10 bilik, kau nak ada satu-satu kan. So tapi okay, tu yang cerita pasal mood bilik. Setup tu first kali memang PC lah kena ada. Sebab buat kerja pakai desktop ni dengan laptop ni mood dia lain. Lain. Sebab sekarang memang ni lain. And then kalau cerita tentang pentingnya kena ada workspace untuk aku sekarang personally lah. Sebab sekarang ni aku selalu juga buat kerja dalam tu. Tapi at the same time kadang-kadang aku buat kerja kat bawah. Depan TV ya. Depan TV ni dia ada lagi tinggi tendensi untuk lepas buat kerja letak laptop atas meja makan. So dia secara tak langsung benda tu jadi tabiat. Kau nak letak barang ni sekejap. So nanti kau balik rumah kau sendiri semak. So macam mana kena set up juga bilik tu. Okay. Apa yang ada kat situ first kali PC. Good monitor speaker. Sebab aku perlukan music tu terapi lah. Ada orang suka buat kerja aman. Aku ada ada benda yang aku punya prep tu perlu aman. Ada benda yang prep tu buat kerja tu kena bising. Kena ada audio. Tapi yang penting aku rasa pernah tengok benda ni, MIDI controller tu kena ada. MIDI controller. MIDI controller tu penting. Bukan aku buat muzik untuk orang pun, tapi kadang-kadang kau rasa-rasa kau terror kan yang kau buat sendiri tu. So benda tu penting. Good monitor speaker and bilik tu kedap bunyi. Itu paling penting. Soundproof. Soundproof. Sebab aku tak nak benda tu mengganggu luar daripada bilik tu. The best part is bila aku dah ke arah tu, cuma je lah kau nak buat tu dia ada fasa-fasa dia lah kan. The best part is as long as aku boleh buat semua kerja aku ni, kira aku punya untuk aku kata aku punya working space complete tu dah complete dah. Aku boleh buat semua benda yang melibatkan kerja aku, tak kisahlah kerja hakiki ke, freelance ke, part time ke, apa ke, aku boleh buat dalam bilik tu. Sekarang ni tak boleh. Sekarang ni tak boleh. Walau tak kisahlah space dia tak besar sangat ke apa. Sekarang ni tak boleh. Contohnya ada certain video aku nak kena buat, aku kena pergi turun bawah, cari wall yang okey. So sekarang ni belum lagi. It might be sekarang semua dah hitam, maybe one day memang akan ada satu surface yang maybe dalam 4 kaki kali 4 kaki ke, 4 kaki punya lebar. Itu maybe colour lain untuk aku jadikan dia punya background kalau aku nak buat any video yang scaling kecil ke. So benda-benda tu. Tu lah. Tu aku punya dream workspace lah. Daripada segi equipment pun alright juga tadi. Tapi meja ni memang ideal. Dok cakap meja ni is the perfect size in terms of size, dia punya panjang dan juga dia punya lebar. Aku suka. Sebab apa aku cakap dia ideal? Sebab
printer mesti ada satu. Contohlah, benda ni paling, sebab tu aku cakap dia complete bila semua benda kau tak payah keluar lagi dah. Okay, printer ada satu. Monitor sekarang kau pakai satu, contoh desktop. Bila satu nak dua, bila dua kau nak tiga. Confirm kau nak tiga. Dia jarang 3 pergi ke 4 monitor. Tapi 3 tu memang aku banyak jumpa dah lah. Nak sekarang awak dah mula berjinak-jinak dengan benda-benda yang editing gambar, design, poster kadang-kadang kan. So benda tu main peranan lah. Ni kat sini lain, ni kerja prep lain, ni lain. Itu kira untuk productivity hang top lah. Dan paling best meja ni sebab aku rasa aku boleh buat kerja dalam keadaan menyandar. Oh, okay. Dia lain tau. Dia tense kau buat kerja yang tegak tu tak payah. Dia boleh kau yang kaki kau macam ni, kau relax. So kau space kau dia tak pack kan. Itu main peranan. Meja ni lah. Oh, banyak diminati ya. Nak jual ke? Bukan saya. Bukan saya punya. Bukan saya punya. Baik, saya pun ada dream workspace saya. Dream workspace saya benda-benda biasa. Saya kena ada satu laptop which saya dah ada pun. Dan saya tak mau desktop. Tak jual lah. Cerita lain. Saya tak mau desktop. Dia try kat sini bro. Saya tak mau desktop sebab saya tak mau terlalu banyak screen. Saya nak laptop saya tu, bagi saya dah cukup dah laptop saya tu. Kena ada satu TV, mesti kena ada satu TV. TV sangat penting untuk saya. TV sangat penting sebagai seorang yang suka menonton TV. Bahkan sekarang pun saya masih lagi suka tengok TV. TV sangat penting, TV kena ada satu. Salah satu feature yang paling penting dalam workspace saya adalah hang bisa masuk bilik pengetua. Okey, bilik pengetua selalunya dia ada meja besar enggak meja, dia ada laci-laci bawah. Kalau ada satu jenis meja pengetua. Aku panggil meja pengetua, aku tak tahu meja apa tu. Selalunya ketua-ketua jabatan kerajaan pun mesti ada. Kalau premier-premier kerajaan, ketua jabatan, dan dalam bilik tu mesti ada meja tu. Meja tu dia macam L sikit, sana ada laci dia, sini ada laci dia. Kadang-kadang ada sebelah je laci dia. Sebelah je laci dia ni. Tapi feature dia yang paling distinct adalah dekat atas ni dia ada kaca. Dia ada kaca. So bawah hang boleh selit poster Kedah ke, kalender ke apa-apa, hang boleh selit macam-macam. Meja pengetut. Vibe, saya tahu vibe agak kerajaan. Vibe agak kerajaan. Itu awak ni tinggal nak letak satu benda je, nak completekan jadi meja pengetua. Dia ada satu macam pelekat bulat, lepas tu dia ada macam cup kecil boleh letak pen. Ya. Dia akan ada apa tau? Selalunya dalam bawah tu meja pengetua dia ada yang kalender QPAX. QPAX yang apa association untuk yang startup kerajaan QPAX, kalender QPAX. Satu lagi akan ada mark warna hitam dengan tulisan guru ibarat permata. Hai guru. Ada hai guru. Itu meja pengetua. Bodoh. Tapi meja tu setup dia pun kena macam pengetua juga. Setup dia aku mesti menghadap bilik. Contoh dia Azwan visit di workspace aku. Jadi aku tengah duduk, Azwan masuk. Azwan masuk tu dia nampak aku, dia boleh duduk depan aku. Faham tak? Dia duduk depan aku sebagai tetamu aku. Macam doktor, ambil konsult dengan doktor kan, ada depan doktor. Kena ketuk pintu juga. Kena ketuk. So dia masuk depan aku. Bagi tu vibe yang aku idamkan. Ada cupboard warna coklat ke sebelah? Tak ada. Dipenuhi dengan jadual-jadual saya. Anda jangan jadual dan benda-benda lain. Tapi meja macam ni pun boleh letak kaca tu. Boleh. Memang boleh lah. Mungkin kena custom lah. Dulu kaca. Dulu lah. Sekarang ni even kat Shopee pun dah ada dia yang getah clear tu. Getah agak kurang lah. Tapi dia ini traditional. Dia nak kacanya. Lepas tu hang kena ada kotak kat sebelah. Ya. Kotak yang mana contoh kalau Azwar datang dia sebut benda-benda yang hang tak suka, hang boleh rampas phone dia. Lepas tu phone rampas letak dalam tu. 2 hari ambil balik. Tapi lagi satu kan, dia complete bila meja tu kena ada satu lubang. Cable management. Cable management. Lubang pun boleh pusing tutup buka. Tak, itu meja kau. Meja aku tak banyak tempat tutup. Itu kalau hang nak workspace hang tu, hang datang je lah rumah aku kat Ipoh. Aku rasa aku dah ada workspace. Workspace bapak aku dah terus pakai tu. Sekejap, tu lubang function dia apa? Cable management lah. Aku nak sorok kabel betul tutup lah. Tak, lubang tu hang pakai untuk apa lubang tu? Awak tak ingat aku tak tempat kerja lama awak kan? Lubang tu, tak ada, meja aku tak ada lubang tu. Lubang tu semua orang akan suka dan perlu. Tapi bukan penutup lubang pusing tu. Tak, itu kau je. Ada kelabu.
Dah. Jadi tu feature saya yang paling distinct lah, meja tersebut. Yang lain semua biasa. Meja tu kena betul menghadap pintu supaya orang masuk. Meja pengetua. Ada fridge tak? Ada fridge. Dia lagi yang lagi menampakkan pengetua. Macam ni belah aku ni, tu tetamu kan. Tetamu ada 2 seat, ada 2 kerusi. Aku satu je supaya aku boleh Workspace korang smoke free zone. Ada tahu kan jawapan saya? Tapi actually yes. Dulu aku zaman belajar yang aku perokok tegar, aku bedal. Dia tak best dekat kau punya equipment. Tapi semakin tua ni dah. Saya ikut hari. Kadang-kadang siang smoke free, malam Tadi kau cakap apa? Kau punya working space tu confirm kena ada tingkap kan? Meja pengetua tu sebelah tingkap. Ni memang sedang kena sebelah tingkap. Kau tak ada lubang. Tingkap. Takut banyak rokok kat situ. Tingkap pula tingkap nako. Alah, kau kepeng-kepeng tu. Kiranya masa saya datang tu kau awak menghadap saya, awak menghadap tingkap tu. Tingkap dia tu ada 10 keping kan. Confirm yang bawah tu gosak sebab dia dah tutup yang bawah dia je buka. Kadang-kadang tempat pegang retas kan. Ventilation dia yang bawah tu je. Agak klasik, tapi saya harap workspace anda semua ni akan menjadi kenyataan. Workspace saya pun akan jadi kenyataan supaya saya boleh invite semua untuk datang. Tapi duduk depan lah, bukan di sini. Saya nak invite pun susah sebab single seater sofa je. Awak semua kalau ada masalah Vespa datang Tempat one tempat menarik. Akan Vespa. Melainkan kalau berdua setuju baru boleh kita cerita pasal Vespa. Tak ada. Dah, jom. Kembali lagi di Kuat Bual. Aku tahu di musim pertama kita dah pun berbicara tentang jersey. Apa tajuk kita time tu jersey jersey terbaik dalam pilihan kita ke? Pernah kita buat jersey? Pernah. Yang saya bawa jersey Lions. Semua bawa jersey. Yes. Jersey paling cantik Actually, yang kita ada. Dia lebih kepada jersey yang kita paling suka yang kita ada kan. Ya. Dan hari ni aku nak tanya pasal jersey lagi. Sebab petualangan jersey saya ni agak panjang. Ya. Kau sepanjang kita break 2-3 bulan tu, kau berapa banyak jersey kau tambah? Mesti tambah kan bodoh ni. Ada beberapa. Soalan yang lebih tepat, Ada beberapa. hampir Europe 3 minggu tu berapa beli? Jangan Bodoh dia ni. Ada beberapa lah. Beberapa. Jersey NBA dah. Awak beli jersey NBA? Wembanyama. Itu aku jumpa dia dah out for the season tau. Itu aku jumpa di La Roca di Barcelona. Okay. Wow. Dengan harga Wembanyama. dia out of the season. Dia injured. Cerita lain nanti. Aku nak tanya jersey pilihan umpah musim ini. Aku tahu musim ini dah nak habis. Lagi lebih kurang 2 bulan dah nak habis. Dulu aku pernah ada ada 2 perkara mengenai jersey lah yang aku nak share sikit. Satu time aku ada jersey Man United 2003-2004. Aku rasa jersey away ke jersey third aku tak ingat, tapi jersey warna hitam. Ingat? Sorry, kali hitam? Kali hitam 2003-2004 macam tu. Nike, Vodafone. Jersey tu menjadi satu punca, bukan perbalahan lah, punca aku dengan mak aku ada sedikit isu lah. Sebab dah tak apa. Sebab jersey tu dia bukan pun jersey original. Jersey tu beli mungkin di sama ada Wang Kelian ataupun Padang Besar. Ataupun Pekan Rabu. Pekan Rabu tak juga. Sebab dulu kalau ada saudara mara daripada KL turun mai, kita akan bawa ke border. Sambil kita bawa ke border tu, aku akan pau jersey lah dekat parents aku. Tapi aku sangat sayang jersey tu. Sebab bukan hari-hari yang beli jersey kan, besar kecil. Jadi bila hang ada tu memang holy grail untuk hang lah. Tetapi jersey tu nasib dia ataupun jodoh dia bersama dengan aku tak panjang. Sebab mak aku tersilap letak dalam plastik nak bagi derma dekat orang-orang kena tsunami. Orang-orang kena tsunami. Jadi salah seorang orang yang kena tsunami
mewarisi jersey. Yang Total 90 bukan zaman Total 90 tu lah. Belum, sebelum Total 90. Ni aku ingat lagi warna hitam hitam, Vodafone. lepas tu lining dah warna putih. Aku akan sentiasa ingat Rio Ferdinand botak. Rio Ferdinand botak pakai benda tu. Roy Keane sempat pakai hujung-hujung karier dia dengan United. Ruud van Nistelrooy pakai long sleeve jersey tu. Tu mangsa tsunami yang dapat tu masa yang lawan Arsenal 4-2 tu dia pakai tu kan, ada collar kan, yang John O'Shea Ronaldo buat ni, yang macam ni dia tak ada collar aku rasa, tapi tak collar, tapi dia ada putih dia ada putih. okey tahu. Jadi tu jersey. Aku nak tanya jersey, dan aku juga pernah cuba untuk minta baju raya kat mak aku. Tak mau baju Melayu, nak jersey je. Dan disambut dengan pandangan yang agak tajam daripada mak aku. So, tak jadilah. Cik baik mak hang against idea tu. Sebab boleh jadi 2025 pergi wedding pakai jersey. Itu jangan. Brother, tolonglah. Tak adalah. Tolong. Aku cakap satu benda je lah. Bukan aku nak cakap yang dia tak salah. Tak, bukan aku nak cakap yang aku nak menentukan apa yang betul dan salah untuk seseorang individu lakukan. Tapi tolonglah jangan pergi majlis perkahwinan pakai jersey. Tolonglah. Kalau anda salah seorang yang berbuat demikian, benda yang anda buat tu tak salah. Tapi dia macam tak hormat. Dia tak hormat satu, tapi perwatakan diri anda akan dipandang rendah. Dan yang lagi penting, gambar-gambar daripada perkahwinan itu akan jadi memori yang cukup penting untuk pasangan yang baru kahwin. Tolong make sure yang anda juga memainkan peranan untuk membantu memori itu kekal cantik untuk bertahun-tahun. Dress up properly. So okey lagi kalau jersey Premier League okey lagi. Kalau jersey memancing jersey mancing macam mana? Tolong jangan. Habis jersey right. Kalau jersey ni okey lah. Kalau jersey bunga-bunga tak boleh ke? Jangan. Jadi pertanyaan saya kepada anda semua, apakah jersey terbaik daripada musim pandangan ni anda semua di musim 24-25 ni? Mungkin daripada Azwar. Saya jersey yang saya belikan untuk awak tu, yang saya tolong belikan, bukan yang belikan untuk awak. Banyak duit saya. Terima kasih sekali lagi. Sebab saya dah convert pun dah 700. Jangan sebut. Awak jangan expose macam tu. Kalau saya tak sebut, maksudnya orang tanyalah kenapa tak beli. Jersey apa? Jersey Jepun. National team Jepun. Dia collaboration dengan Y3 tu. Saya tengok, ya Allah lawaknya dengan long sleeve-nya ada flame sikit. Sebab saya suka kan jersey. Awak suka flame? Flame. Saya suka api-api. Tapi itu pilihan yang baik juga sebab dia barang collab. And then dia tak ada menonjol sangat. Just nice. Lepas tu dia punya cutting tu, walaupun saya ambil untuk Faiz SL lah Faiz. Double XL tapi dia cutting dia pelik sikit yang tu. Dia kecil sikit dia macam slim fit. So double XL tu kena untuk kau lah. Dia double XL for Japan ni. Untuk westerners aku rasa mungkin L. Mungkin L. Dia boleh je ambil M, tapi disebabkan tu player betul. Edition. So kau ambil dia lagi kecil. Sebab dekat tag tu XL Asia, L Euro. Dan Ham memang suka jersey yang slightly ada room sikit. Sebab kalau aku ambil dia L Asia, dia senting dekat ni lengan ni. Belum lagi kalau dia tercampak, siapa-siapa campak lah, bukan dia lah, campak dalam dryer. Lagi kecil lah jersey tu. Tapi tu yang mungkin ke belakang sikit. Tapi kalau ke depan ni tiba-tiba saya nampak hari tu. Apa? Jersey apa? Puma collaboration. Awak sebut saya terkejut tu. Saya dah ke depan ni. Puma dia sampai saya nyanyi lagu Harimau Melaya. Bukan. Collab dengan Off-White AC Milan. Ya Allah. Yang tu lawa. Dia punya detailing tu saya tengok, ya Allah. Lepas tu dengan Theo Hernandez. Dia colour rambut dia macam tu. Memang kena lah. Dengan, yelah kita tahu Milan pun bandar fashion kan. Lepas tu yang dia panggil untuk datang masa pelancaran jersey tu pun yang geng-geng yang suka berfashion lah. Theo pun dengan rambut pinknya. Kenalah dengan jersey tu. Aku paling suka part jersey tu adalah detailing dia tu. Kau nampak dia punya macam diamond Off-White kan. Off-White pun kita tahu brand yang memang ada taste, ada besar, ada culture dia. So bila collab dengan AC Milan yang memang kita tahu bandar fashion, so benda tu bagi aku ni antara yang latest lah. Ya. Baik. Pilihan yang baik. Jepun dengan AC Milan collab dengan Off-White. Dua-dua barang collab lah. Tapi kalau Jepun tadi aku tak tanya Hang. Kalau Jepun tadi, kalau Hang boleh letak name set, Hang nak letak siapa?
Damn set Adakah Dyson Maeda. Dyson Maeda ataupun Kaoru Mitoma? Adakah Hidemasa Morita? Aku rasa Hidemasa Morita. Hidemasa Morita. Saya dah tahu. Saya tahu. Tu pemain yang paling saya minat di skuad kebangsaan Jepun. Bukan Endo Bukan Endo. Bukan. Ada banyak rekod. Endo pun tak main sangat season ni. Oh ya, pandai. Dia pandai. Pandai mati Sebab baru buat itu. Baik, Abang Motak. JC ni bagi aku every single season kau boleh expect JC dia ke arah mana design dia. Okay, baik. Melainkan third kit. Okay, sebelum awak sampai ke pilihan awak, saya ada satu soalan tu. Okay. Apa yang menjadikan satu jersey tu lawa di mata hang? Dia ada satu design yang minimalis, Okay, minimalis. berwarna gelap, Okay. tapi ada elemen yang timbul. Dan elemen timbul tu yang orang akan ingat. Okay. Contohnya antara jersey yang aku boleh ingat balik, antara club yang selalu aku look forward every single season. Jersey Club Venezia. Okay. Lawa. Dia orang berani ambil risiko. Ya. Venezia Daripada kapal sebelum ni. betul. So Venezia selalu come out dengan jersey yang betul-betul dark. Tapi dia punya contoh dia punya sponsor tu mesti colour gold. Colour kuning yang striking. Ya. Ya. So benda-benda tu yang buat aku suka. Sama juga macam jersey Augsburg ke apa, yang tu Mizuno. Colour maroon itu dia macam nak ke arah Roma. Tapi dia ada minimalist punya design yang shredded sikit. Kalau kau tengok in detail, dia punya sponsor naik colour gold. Tetapi kalau nak dikirakan secara total, aku kena balik ke negara Malaysia. Jersey KL colour merah. Oh, yes. Itu lawa. Yes. Lawa. Tu barang collab kat. Yeah. KL collab So aku dengan Pick. PKL. Aku punya kriteria jersey tu kat mata aku lah. Dia lawa, okay, design lawa. Okay lah bagi aku tengok lawa. Tapi dia ada barang dia ada elemen dia, dia ada cerita dia. Macam jersey KL tu kan ada peta KL apa semua. Detail lah. Ni yang mana? Yang third kit yang baru launch ni lah. Yang merah tu. Yang tu memang lawa. Sebab dia lagi naik. Aku mula tengok gambar yang first video diorang duk post tu kan. Aku macam okay, jersey ni lawa lah, okay lah. Tapi bila aku tengok KL pakai atas padang, dia another level. Sebab dia punya shot sekali tu kan. Dengan shot dia sekali. Suka untuk saya teringat Subadron waktu tu terus. Jangan sampai ke betul. Subadron Aziz. Tak, saya suka untuk saya katakan perlawanan pertama di mana KL memakai jersey tersebut adalah dibuat oleh saya ketika menentang Buriram. Ya. So Saya nak abang tu je lah. Ada honor tu lah sebenarnya. Abang dulu buat Abang first lah. Abang lah. Jaga. Ingat siapa? Kaki saya dekat ni nak tutup. Tapi tu lah dia jersey Venezia yang aku paling look forward. Tapi Venezia yang sebelum ni, pertanyaan saya kembali kepada pertanyaan saya musim ni selain daripada KL? Selain daripada KL, Augsburg tu kot. Augsburg. Yang colour maroon tu. Daripada Mizuno. Mizuno. Baik. Pilihan yang baik. Aku suka yang KL tu. In fact KL season ni aku rasa ketiga-tiga jersey aku suka. Home diorang, Ya. home yang merah asal aku suka. Okay. Aku especially suka biru dengan gold detailing tu untuk second kit diorang tu. Oh, itu baik. Itu memang lawa. The first time aku tengok gambar, aku dah memang fell in love instantly dengan jersey tu. Sebab aku rasa dia very classy lah. Aku memang suka jersey tu. Aku juga suka jersey yang ketiga tu. Itu memang favourite lah. Aku dah lama, aku ni bukan kaki yang nak mengumpul jersey ke apa kan, tapi aku dah lama tak rasa this keinginan dan keperluan. Dia bukan keinginan, keperluan. Aku nampak gambar tu, I need to have this jersey. Kalau sekarang aku tak sempat, at some point bila dia reissue balik, aku kena ada jersey tu. Sebab jersey tu lawa. Another one yang aku suka adalah Timnas Indonesia. Bro, What? Tapi okay, jap. Sorry, aku potong kat situ. Berapa persen kau kata kau punya kegemaran, kau punya preferable tu ke arah jersey Timnas Indonesia? Berapa persen cara dia portray jersey tu waktu dia perkenalkan tu main peranan untuk kau kata kau suka jersey tu? so I mean, aku tak nak borak sangat pasal marketing campaign, sebab aku rasa marketing campaign tu memang undisputable lah. Right? Diorang fly ke dia, yang benda yang aku paling suka adalah Ada photo op dengan East Coast semua? Tak ada. Jadi teruskan. Yang tak Syamil Kuti kat belakang tu ke? Tak ada.
untuk launch Indonesia punya jersey. Wah, tekan stop lah. Diorang bukan setakat shoot dengan pemain tempatan yang berpangkalan di Indonesia di Jakarta. Mereka juga shoot dengan pemain wanita, timnas wanita di sangat inklusif di Jakarta. Pada waktu yang sama, pemain-pemain Indonesia yang berpangkalan di Eropah, diorang kumpulkan kesemuanya di Indonesia dan diorang shoot dekat stadium di Netherlands, stadium yang bersejarah kerana itulah lokasi perlawanan yang dimainkan oleh skuad Indonesia yang dahulunya dikenali sebagai apa dulu East India India Timur something like that. They were known way before in the 1930s. Diorang pernah main game kat situ. Gila. And diorang shoot dengan pemain-pemain diaspora di situ. So bila ambil all those elements together, memang luar biasa lah. Tapi aku tak nak mengatakan bahawa this marketing campaign buat heavy lifting untuk jersey, kerana detailing jersey tu pun dah memang luar biasa. Sebab at the end of the day, jersey tu punya design tu aku bukan nak kata campaign tu tak power. Campaign tu sangat power, tapi aku tak nak letakkan terlalu banyak sebab takut orang ingat yang kita rasa campaign tu yang reason jersey tu lawa. No, jersey tu memang lawa by itself. Kalau ikut tenunan fabric dia pun agak gila weh. Aku tengok jersey tu, especially away. Aku sangat suka jersey away yang cream colour sikit tu. Ni lawa. Yang Napi sebut tadi, barang-barang timbul tu dekat jersey tu. Jersey tu ada. Macam jersey kita tengok dekat Liga Sosial pun ada juga barang timbul, tapi rupanya perut timbul. Itu perut. Ada lagi satu jersey. Dia petik tadi Venezia. Venezia punya kit provider adalah Kappa. Kappa ni bagi aku one of the best right now in the world in terms of coming up dengan original design. Dia tak pakai templated stuff. Dia a lot of clubs dia ada original authentic designing. Lagi satu brand yang season ni aku rasa make a very strong impression adalah Macron. Aku suka jersey Blackburn Rovers season ni. Yang pernah taja ATM dulu, ingat? Blackburn Rovers season ni kan, dia kembali kepada that half blue, half white tu. Lawa weh jersey tu. Dia aku rasa kalau yang half-half ni dia senang nak lekat dengan club tu. Dia mengingatkan aku kepada the glory days of Blackburn, yang waktu ada Morton Gams Pedersen. Yang waktu ada Tugai yang main Karim Moklu. Rocky Santa Cruz, right, the golden days. Blackburn masih lagi berada di bukan di Premier League, di Championship, tetapi that jersey design reminded me of the good old days of Blackburn Rovers. Aku sukalah brand-brand yang ambil risiko dengan jersey diorang, yang tap into the history and culture of that team. Sebab sekarang ni dalam era bola sepak moden yang mana jurang emosi di antara penyokong dan klub semakin besar. Sebab klub-klub semakin beroperasi sebagai entiti bisnes dan bukan kelab community. Brand-brand seperti ni yang boleh faham elemen budaya ni, diorang merapatkan semula jurang tersebut. Dan aku suka benda tu. Pilihan aku ada beberapa. Aku suka Olympic Marseille. Olympic Marseille punya kit is very good this season. Bila dia apa, Puma? Bila aku tengok Adrian Rabiot pakai, rasa nampak smart juga. Di Itali aku suka Juventus. Ramai orang suka Juventus third yang warna biru ada collar. Yang pakai trefoil, Adidas trefoil kan. Tapi aku suka home dia hitam dengan putih tu, nampak very evenly spread. Nampak. Sebelum ni kan dia ada banyak iteration. Dia ada masa Ronaldo dia ada yang macam watermark lah, macam-macam. Hitam putih dia tu macam-macam. Tapi hitam putih yang season ni aku suka. Aku juga suka Atleti. Atleti bila aku tengok anak Simeone ni, Giuliano Simeone pakai yang long sleeve, lepas tu ada collar special Nike tu. Weh, nampak okey juga. Tapi aku nak bagi shout out dekat designer Adidas, kit away Arsenal yang warna hitam, yang colour Palestine. Hijau putih memang. Tadi yang tu nice. Nafi dah cakap pasal benda yang timbul. Kit tu hitam, seluar dia hitam, stokin dia hitam. Dia ada no business to be an attractive kit, sebab hitam ni selalunya synonymous dengan referee. Referee selalu pakai hitam kan. Betul tak? Tapi referee pun kadang-kadang pakai fluorescent lah.
Tapi dengan permainan warna biru, bukan, tak ada biru, hijau, merah dengan ada macam zebra gambar kat sini sikit tu. Betul. Kan banyak masa dia launch, banyak orang cakap this is a Palestine kit kan. Bagi aku tu stood out dengan benda tu engage dengan apa yang Kish cakap macam kadang-kadang, macam contoh aku bagi contoh lain yang mungkin boleh relate. Man City punya 4th kit this season, yang dia nak give something back to community kan, nak bagi orang ingat Oasis punya ni semua. So memang ada collab dengan Oasis so macam yang Arsenal punya kit tu, aku rasa yang 3rd kit tu pun maybe benda-benda yang orang akan ingat. At least ada satu benda dalam season tu yang JC tu orang ingat. Sebab Arsenal, aku rasa rata-rata fan Arsenal mesti akan letak dalam, aku boleh cakap lah, mesti akan letak dalam top 3 best kit dia orang. JC Arsenal yang colour maroon masa dia Invisible. Tak, sebab Invisible tak usah pakai maroon. Maroon tu masa last season Highbury. Last season Highbury, yes. Maroon yang naik colour gold kat situ. Ada collar. Ada collar. Itu O2. O2 betul. Yang tu aku rasa rata-rata fan Arsenal akan suka sebab dia maroon, putih dan gold tiba-tiba. Betul letak Vicks kat tengah tu kan. Ya, itu biarlah lah, tu biarlah je lah. Tu biarlah je. So benda-benda macam tu lah. Betul lah. Dia sama macam jersey yang Ajax dengan Bob Marley tu. Yang tu tap into a local tradition. Kan, dia tap into a local tradition. Dan bila dia gabungkan benda tu, it becomes a very powerful tool. Dia ada, aku rasa yang pilihan aku yang Arsenal tadi tu, dia away kit yang collab juga, tapi aku lupa ada collab dengan siapa. Tapi juara di hati aku adalah Olympique Lyon. Yang mana? Yang home warna putih. Okay. Itu adalah design throwback daripada Adidas. Dia throwback, tak ada throwback ke 80s ke 2000s ke apa. Dia just throwback, bukan 80s ataupun 90s, dia throwback to the 2000s. Korang tengok kit tu hantau. Penang Bukano. Hantau ini. Ini memang 2000s punya kit lah. Walaupun aku ingat Lyon pada 2000s kebanyakan dia Umbro yang buat kit. Ya betul. Tapi kombinasi colour France yang warna putih, merah dengan biru tu memang ada dekat situ. And bagi aku tu the best top 5 European League kit season ni. Kalau bagi pilihan dekat aku tu lawa. Tapi tadi kan kau pilih KL, Kish pilih KL kat tadi kan. Tu yang third kit tu jersey anniversary dia lah. Satu lagi kalau dekat Liga Itali, Lazio itu. Masa dia special kit tu berapa tahun lah? Aku lupa berapa tahun, tapi tu betul minimalist, Mizuno punya. Lepas tu aku rasa tengok benda tu macam simple lah. Just plain warna ikonik dia tu, biru cahaya tu, logo Mizuno. Tapi video presentation dia pun not bad lah. Not bad. Dari terakhir sebelum aku tutup, next nak beli jersey apa? Next Ada dalam kepala. Kalau ada rezeki aku nak beli jersey ni. Tadi cerita pasal lawa-lawa lah. Kelab aku tak nak fikir. Tapi sebab tahun depan World Cup kan, aku nak try untuk dapatkan those countries macam Mexico. Mexico tak susah sebab Adidas. Tak susah. Tapi design tu aku hopefully dia punya design tu benda yang lain daripada yang lain lah. Sebab Mexico ni dia selalunya hijau dia tu ada shredded punya design tu, yang ada watermark apa benda semua. So benda-benda tu maybe lah. Azwar? Kelab aku tak sure. Next aku rasa next aku nak cuba dapatkan jersey KL tu. KL tu. Ya baik. Kish, aku ada satu, ini bukan untuk pemakaian lah, untuk collection. Aku ada jersey Argentina daripada yang 2022 yang dia menang World Cup tu. So aku kena cari patch dengan name set Messi untuk jersey tu. Dan untuk simpanan juga aku nak cari tribute jersey, sebab aku tak tahu kalau dia boleh cari the original reproduction punya version ke, aku tak tahu. Tapi kalau ada tribute jersey aku nak cari yang aku pernah nampak dekat classic football shirts yang Maradona daripada 1986. Okay. Lekok sportif. So dua tu aku nak simpan sebagai barang simpanan lah. Lepas tu boleh letak dalam workspace frame. Kena tembak lampu kuning. Jangan sampai jersey saya simpan bawah kaca. Baiklah, banyak nak lipat. Itu saja masa yang kita ada. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih kepada Snooze and Doos sebagai rakan penaja lokasi kami. Bye-bye.